Assalamualaikum wahai Juju and Tana. Hai Farah, jumpa lagi. Hari ni Farah tak Farah pergi Eco lagi korang. Semalam Farah dah pergi Eco. Nanti kalau selepas keluar video ni, mesti video yang tu dah keluar dulu. Ada sesuatu kenapa Farah pergi lagi sekali. Suami Farah yang suruh. Okey, yang pertama sekali Farah tunjuk barang satu ni dulu sebab dia boleh pecah. Jadi Farah tunjuk yang ni dulu. Tada! Yang ni Farah tunjuk yang dari Eco Shop Sungai Udang. Yang dia deretan dengan Subway. Sungai Udang, Melaka. Farah tak tahulah tudung Farah ni macam mana. Biasa macam yang video sebelum ni juga, tunggu masa nak tidur je. Comel kan bag dia? Bag dia warna macam peach. Lepas tu ni printed dia ni macam coklat. Ni dah ada campur lah kat sini. Ni kita rambut anak Farah. Warna krim susu. Krim susu. Ada dua. Tebal. Cantik. Lepas tu Farah beli penutup ni. Tapi tak tahulah. Ada jual RM2.60 dekat Eco. Farah nak tengok ada kuali Farah yang comel, pen Farah yang comel tu tak ada tutup. Mudah-mudahan muat. Kalau tak ada, pasrah sajalah. Lepas tu Farah beli ni. Farah minta dia asingkan beg. Kena belilah beg 2 dekat sini. Sebab nak letak kaca ni. Ni putih susu daripada Mama. Dia nama Mama. Sebelum ni Farah beli mangkuk warna putih susu berapa tahun lepas sebelum PKP, Chip to Shop. Dekat Chip to Shop Kerubung 2019 ke berapa tak. Farah beli mangkuk putih susu lawa sampai sekarang ada. Jadi Farah beli dekat Eco ni, dia tak ada printed apa-apa. Farah sukalah. Dia putih susu je macam Farah beli mangkuk dekat Chip to Shop tu, mangkuk putih susu tu pun tak ada printed apa-apa. Dia memang putih susu je. Okey, dia tak ada design apa-apa, jadi tak sakit mata. Lepas tu dalam ni ada kain ni. Farah beli dekat tu Eco Shop Sungai Udang, Melaka. Warna putih susu. Farah tak pernah jumpa. Hari ni Farah jumpa. Comel lembut untuk kita pakai kat dapur. Farah minta dia alas. Lepas tu baru letak kita punya piring tu. Piring ke? Dengar kan? Ikut. Putih susu je dia letak dalam ni. Putih susu kaca. Kita letak sini. Lepas tu barang yang lain. Ni tu Eco Tanjung Minyak Melaka. Antara Eco Shop Favorite Farah. Dekat dengan rumah Farah pun ni juga Tanjung Minyak Melaka. Sebab Eco Shop Tanjung Minyak ni selalu banyak lah barang yang Farah suka. Comel kan bag dia warna hijau kali ni. Warna hijau. Macam kita tengok Farah beli apa. Farah beli tisu ni untuk guna dekat bilik air. Dapur. Comel. Lepas tu yang nak Farah punya. Macam biasalah. Dia cari Didi tak ada dekat Eco Shop. Ada Kindai Ipin saja. Adik, nak sayang. Sayang. Buku Pipin mewarna. Ni Farah ni. Semalam pun Farah beli kan. Semalam Farah beli. Hari ni Farah beli lagi. Mula-mula hari tu Farah beli satu. Pakai. Okey. Ngap. Hari tu mula-mula beli satu ke? Satu meja comel kan. Farah beli lagi. Ya Allah. Nanti Farah tunjuk video. Farah dapat susun Farah punya
waffle maker Mickey, pembakar roti Mickey Farah dengan bekas Mickey Farah. Farah bertingkatkan dia kemas. Kemas. Dah lah warna yang tak sakit mata kan, warna putih susu kan. Ni macam biasalah korang. Mana korang yang tak tengok lagi video Farah, dia macam ni. Oh, dia sudah bunyi. Dia bunyi macam tu, maknanya dah lah tu, dia dah lock lah tu. Janganlah patah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya sayang, ya sayang. Bukan. Tambah Ni pakai dalam kabinet dapur. Yang tu Farah pakai bahagian atas apa? Apa tu? Allah. Tabletop atas tabletop Farah ada letak. Farah tunjuk untuk yang mana baru tengok channel ni. Baru tengok video ni. Tak tepi lah. Selefah lah. Lepas tu Farah beli kerongsang. Farah susah nak beli ulang-ulang. Tapi ni untuk yang ni. Pakai. Ni anak Farah punya. Tak tahulah. Sebabkan dia nampak burger. Ada burger, ada roti tu. Ibu nak. Okey. Betul Farah beli stokin anak Farah. Farah ada beli 2 kot. Ada beli 2 rasanya stokin. Stokin ni. Hari tu Farah ada belikan dia tapi design lain. Farah ada tengok video sebelum ni. Farah pakaikan dia untuk tidur, selesa dia. Terbau. Yang ni anak Farah punya mewarna Crayon. Ada 12 pieces. Comel. Baby. Sabar boleh? Baby duduk dulu boleh? Baby duduk dulu. Kejap korang. Dah duduk. Tengok tu dulu. Sabar. Anak bertuah ni tak mau nanti masuk kamera. Ibu nak kena tutup muka awak nanti. Dah. Okey. Lepas tu Farah beli yang macam ni. Tapi dia petak macam ni. Nampak tak? Yang ni memanjang. Yang ni panjang. Yang ni petak 4 segi sama. Dah tengok korang. Nak tunjuk juga korang. Setiap video kalau Farah beli, Farah nak tunjuk korang. Best. Macam waffle maker, pembakar roti. Dia tak berat. Korang boleh. Jangan berat-berat. Nanti dia melendut tak cantik. Nak kita letak bahagian luar. Kan? Lepas tu Farah beli yang ni. Yang ni Farah plan. Nanti sabar. Dan Farah nak letak cerik masak air lah yang kita pakai setiap hari. Tapi yang ni besi. Macam ni kaki plastik korang. Tak berkarat. Tapi kali ni dia keluarkan kaki dia besi. Tapi dia ada salut cat. Kita try. Tengok berkarat tak? Rasa Farah tak berkarat bila dia dah salut yang ni. Sebab selagi dia punya cat tak terkopik kan, dia tak berkarat insyaAllah. Boleh letak cerik. Rasa muat cerik Farah ni. Dia tinggi sama tak? Ni lebih tinggi Bila kita letak cerik kat atas sini. Lepas tu dia ada penghadang kat sini. Letak cerik kita tak risau jatuh. Jadi bawah kita boleh letak apa-apa. Kan? Lepas tu Farah beli ni. Farah beli ni untuk kalau dekat bilik macam kita orang kan berpindah randah tidurnya, bilik office, kejap bilik depan. Kan? Jadi bekas susu anak Farah akan bawa masuk bilik supaya mudah Farah nak buat susu dia. Jadi senang letak botol-botol susu dia, air masak dia, semualah. Untuk ini. Yang ni boleh juga buat guna apa-apa untuk kat dapur ke, ataupun letak barang mandi ke apalah. Macam-macam lah. Lepas tu Farah beli
Ni hand soap. Hand soap ni hand soap yang jenis macam mana? Jenis pertama kali Farah tengok dalam ni dia tulis hand soap. Farah nak beli yang macam biasa tu, tapi habis warna hitam, ada warna-warni je. Farah ni sejenis kalau pakai warna nak kenakan dengan semua pakaian, pakai hand soap, Farah suka warna hitam. Tak warna hitam putih ataupun kelabu. Tak ada, habis. Yang jenis nipis punya. Nipis punya. Okay. Hand soap warna hitam. Lepas tu Farah beli ni. Hari tu kan Farah dah beli dah. Ni. Apa ni? Apron. Untuk Farah pakai kat dapur. Untuk kalau apa? Allahuakbar. Untuk basuh pinggan mangkuk. Baju tak basah. Farah dah guna dah. Memang tak basah baju. Sebab dia macam kulit tapi bukan kulit. Okay, dia macam kulit. Belakang dia sedikit macam kain. Sedap je, lembut. Best. Kalau lepas tu Farah beli satu lagi ni untuk kalau pakai kat laundry, Farah ada basuh. Kadang kat laundry Farah bahagian luar kan, dia berhabuk. Jadi hanger kita kena basuh. Ampayan pun kita kena lap basuh. Jadi bila kita pakai ni tak basah baju kita. Okey. Putih susu. Ya, sabar. Kejap iklan. Nyanyi sikit. Anak Farah pergi tu Iko Tanjung Minyak sampai dia dapat Iko. La macam ni. Iko shop. Lagi nyanyi. Iko shop. Farah pergi cari barang kat situ, dia dah hafal dah, sampai dah hafal dah lagu Iko shop kat Tanjung Minyak. Setakat ni kalau pergi Iko shop Tanjung Minyak lah ada lagu. Yang Farah hafal bahagian Iko shop. Lain tak hafal. Anak Farah lah yang hafal. Dia nyanyi sepanjang kat dalam tu. Sampai balik rumah, masuk dalam kereta, nyanyi Iko shop. Iko shop. Ni burger. Burger sayang. Okay, good. Farah suka. Ada warna tadi Farah bagi apa ni? Apron tu ada warna kulit cantik, warna coklat. Warna coklat cantik. Ada warna hitam, tadi banyak warna. Hari tu Farah pergi ada warna krim, ada ni putih susu ni, ada apa tak lagi. Tapi hari ni ada yang coklat macam kulit. Cantik.